Assalamualaikum semua. Sorry lambat. Nanti saya akan start pukul 9.30. Boleh tak? Hello. Hello? Nanti saya start pukul 9.30. Sorry. Sekejap. Lagi 9.30 nanti saya start. Sebab saya bagi tahu tadi pukul 9.30. Saya takut nanti baru ramai yang masuk time 9.30. Thanks.
Okay, kalau macam tu saya start dululah. Nama saya Sita Enawan Ismail Muhammad Grafi. Saya akan jawab ekonomi pasaran bab 2 pasar ekonomi form 4 bab 2 pasaran. Sebelum tu kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Okay. Sebelum tu semua dengar kan? Okay. Kalau saya tak buka kamera pun tak apa kan? Ke nak? Tak apa. Okay. Macam tu je Kalau macam tu saya akan start mengajar lah. Okay. Hari ni saya akan ajar pasal pasaran bab 2, tapi ini saya ambil nota dekat TikTok. Saya rasa dia tak ada detail macam buku teks. Saya rasa awak patut rujuk buku teks sebab buku teks lagi lagi detail lah. Selalunya kalau jawapan buku teks lagi diterima. Okay, so mula-mula saya pergi kepada sebelum tu semua tahu tak pasal keluk permintaan individu ni? Kan ada yang tak tahu? Kalau ada yang tahu, kan ada yang tak tahu? Okay, ada yang tak tahu, ada yang tahu. Okay. Kita ada dua, keluk permintaan dengan keluk penawaran. Okay, kalau macam mana nak start daripada mana? Okay, saya start daripada permintaan dululah. Kalau permintaan, dia punya hukum, kalau awak ingat hukum, awak akan auto ingat awak akan auto ingat dia punya graf, dia punya keluk. So hukum permintaan dia lah, kalau harga naik, kuantiti turun. Kalau harga turun, kuantiti naik. Hubungan dia negatif. Harga naik, kuantiti turun. Harga turun, kuantiti naik, hubungan negatif. So maksudnya, okay, sekejap. So maksudnya kat sini harga dia RM6. Kat sini harga dia RM6. 16. Kat sini harga dia RM10. Kuantiti dia berkurang kepada 12. Sini dia ada pergerakan kuantiti dan juga gerakan dia negatif kan. Kalau nampak, apabila harga RM6, kuantiti diminta ialah 16 unit. Tetapi apabila harga RM10, kuantiti diminta ialah 12 unit. Faham tak konsep hubungan negatif tu? Ke saya kena explain lagi?
Saya explain sekali lagi lah. Apabila harga RM6, apabila harga RM6, nampak ni RM6. Uish. Harga RM6, kuantiti diminta dia ialah 16 unit. Kenapa kuantiti diminta? Sebab ini keluk permintaan. Keluk permintaan, kuantiti dia kuantiti diminta. Kalau keluk penawaran, kuantiti dia kuantiti ditawar. Okey. Apabila apabila harga barang pada RM6, kuantiti diminta ialah pada 16 unit. Sorry. Apabila harga RM6, kuantiti diminta barang ialah 16 unit. Tapi kalau harga bertambah kepada RM10, kuantiti diminta dia ialah 12. Nampak tak pergerakan tu? Nanti saya akan buat contoh keluk, macam mana cara buat keluk. Tapi saya akan explain dulu. Lepas tu kalau boleh tengok, kalau harga naik, dia akan terus ke sini. Dia tak ada macam ni, dia tak ada balik lah. Awak ada tapi time form 5 nanti, tapi bukan keluk permintaan lah, dia subsidi. Tapi dia akan macam ni je. Dia akan maksudnya yang ni akan anak panah ke arah sini, yang ni akan ke sini. Okay. Okey, kalau harga 13, kuantiti diminta ialah 8 unit. Cara dia macam ni lah. Ni harga, ini kuantiti, titik origin. Kalau harga, okey, contoh harga 1 dengan 2. Lepas tu kuantiti 4, 6. Ya. Oh, video call. Mana? Oh. Senaklah minggu. Dia lebih dekat luar dia. Type C dah lebih ada. Dah lebih. Sekejap. Ada. Sorry sekejap Awak ni ngajar tu? Sedih. Okay, sorry. Okay. Kalau awak tengok harga dia RM1. Ini harga Ini harga. Harga dia RM1. Lepas tu awak kena lukis garisan ni dulu tau. Baru awak nampak dia punya pattern. Okay. Contoh ini harga dia RM1. Awak tulis line dia. 1, 2, 3, 1. Sekejap. Sorry. Okay. Lepas tu kalau awak perasan pada harga RM1, kuantiti diminta dia adalah 6 unit. 6 unit, betul tak? Siapa setuju? Okay, tak apalah. Okay. Ada. Apabila harga diminta apabila harga barangan ialah pada RM RM1, kuantiti diminta ialah 6 unit. Lepas tu kalau dia naikkan harga, kuantiti dia akan jatuh. Maksudnya kat sini lah kalau awak perasan, dia ada kaitan dengan P naik, Q turun, P turun, Q naik. Sekejap
Nanti saya jawab soalan saya ni cak. Lepas tu kalau tengok harga RM2, dia akan kat sini, lepas tu dia akan turun. Apabila harga RM2, kuantiti diminta berkurang dari 6 unit ke 4 unit. Apa soalan awak? Mungkin apabila harga meningkat, permintaan akan berkurang. Kuantiti diminta akan berkurang. Apabila harga meningkat, kuantiti diminta akan berkurang. Dia macam tu lah. Terus okay. Lepas tu untuk kelut ni, dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Maksudnya dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Tapi saya rasa ini tak tu pun. Dia tak tekankan sangat pun. Tapi kalau nak ingat boleh je. Kelut penawaran ni. Okay. Saya pergi dekat kelut permintaan pasaran pula lah. Okay. Ini ini kelut permintaan abu. Lepas tu kelut permintaan borhan. Kelut permintaan abu dengan kelut permintaan borhan. Kalau awak tengok sini. Kalau awak tengok kenapa besar sangat ni? Kalau tengok harga RM6, kuantiti diminta abu ni 16. Kalau borhan, harga RM6, kuantiti diminta adalah 14. Okey. Awak nampak tak pattern dekat sini? Nampak tak pattern dekat sini? Should be here. Sekejap So maksudnya macam contoh ada soalan dia akan bagi jadual. Dia akan bagi jadual which is dia bagi harga dengan kuantiti. So kadang-kadang dia akan bagi macam ni lah. 16 unit, lepas tu 6. So maksudnya awak kena plot kan, lepas tu awak gariskan. Lepas tu ini macam biasalah yang macam kat atas tadi saya explain. Ini apabila harga RM10, kuantiti diminta berkurang kepada 9. So harga naik, kuantiti turun. Kuantiti naik, harga turun. Betul. Ni pun sama. Okey, ini harga ini harga pula. Ini kelut permintaan pasaran. Kelut permintaan pasaran ni dia sebenarnya kelut permintaan pasaran ni ialah tambahan borhan dengan abu. Borhan dengan abu. So borhan punya tadi 8 dengan 5, betul tak? Ini untuk kuantiti je tau. Harga jangan ubah. Ini kuantiti. Ini kuantiti diminta. So sekejap saya buat. Harga kuantiti diminta apabila harga 13. Sekejap. Sabar, saya susah ayat sekejap Kuantiti diminta apabila RM 13 ialah pada kelut abu ialah 8. Manakala dekat borhan ni apabila harga 13
kuantiti diminta dia adalah 5. So kat sini 8 tambah 5 jadi 13. Awak nampak tak pattern kat situ? Cuba awak bagi respon. Awak ikutlah bagi emoji ke. Ada yang faham tak ke ada yang tak faham? Okay. Nak saya explain lagi sekali tak ke saya move to next apa ni harga ni? Faham? Okay. Sama juga macam ni. Macam kalau harga RM10. Kalau harga RM10 10 unit. Lepas tu harga RM10. Unit kuantiti diminta ialah 10 unit dekat Keluk Abu. Kalau Keluk Borhan harga RM10, kuantiti diminta ialah 9. Lepas tu campurkan je. So ini 19 ni. 19. Sama juga dekat harga RM6. Abu punya 16 unit. Borhan punya 14 unit. So kat sini 30. Tapi awak kena ingat, ini saya rasa awak kena ingat. Permintaan dia DD. Dia sepatutnya dia macam ni keluk permintaan lain, keluk penawaran lain. So macam kalau macam mana saya nak explain yang ni? Macam ni lah, dia ada yang ni, bentuk keluk mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. So maksudnya awak kena ingat permintaan ni daripada kiri ke kanan sebab dia ada kaitan dengan keluk keseimbangan lepas ni. Sebab kalau tak ingat kadang-kadang ada je yang tertukar mana satu penawaran, mana satu permintaan. Okay, saya move to next. Okay, ni dulu lah. Okay, ni lah. Okay, ini untuk keluk penawaran. Kejap Sekejap. Okay, saya teruskan dengan ni dulu lah. Saya habiskan permintaan, lepas tu saya akan tekankan dekat penawaran. Okay, kat sini dia ada 2. Kat sini dia ada 2 jenis keluk permintaan. Saya tulis sekejap Satu okay. Ada 2 jenis keluk permintaan. Ni permintaan dengan penawaran ada 2. Macam ni lah. Keluk harga barang itu dengan keluk bukan harga barang itu. Ini perubahan dalam keluk tu lah. Kalau awak perasan, ini semua keluk permintaan. Ada D, ada D, ada D, ada D. Betul tak? Betul kan? Kalau kat sini keluk, kalau kat sini awak tengok A bergerak ke B, maksud dia punca daripada harga barang itu. Macam mana saya nak explain ni? Sekejap saya kejap. A dia bergerak ke B, maksud dia harga tu meningkat. Okey, apabila harga tu meningkat, kuantiti diminta akan turun. Nampak tak? Nampak tak pattern dekat sini? Sekejap Nampak tak pattern dekat sini? Ini untuk
apabila A bergerak ke B, harga meningkat dari RM10 ke RM13. Apabila tapi A ni daripada 12 unit ke 8 unit. Jadi RM10 tu kira harga asal. Dia tak juga. Dia harga asal tu sebenarnya dia bukan harga asal. Dia sebenarnya dia bukan harga asal, tapi dia bukan, saya tak faham macam mana nak explain, tapi dia bukan harga asal. Harga asal tu 6, 10, 13 tu lah. Harga asal ini cuma nak tunjuk pergerakan je lah. Apa daripada A ke B, daripada A ke C. Ni nak tunjuk contoh je. 10 kira harga asal tu. Saya tak sure. Tapi saya explain dulu, mana tahu kalau awak faham. Okay, daripada A ke B, RM10 meningkat kepada RM13. Awak nampak tak? RM10 meningkat kepada RM13. So dalam apa namanya, dalam fakta kelut permintaan ni, apabila harga menaik, kuantiti turun. So kat sini lah terjadi apa panggil, ini yang saya gariskan warna purple tu dengan saya highlight tu, itu proses untuk apabila harga RM10 meningkat kepada RM13, kuantiti diminta ialah dari 12 unit kepada 8 unit. So maksudnya harga naik, barang turun. Dia susah sikit nak faham sebab sebenarnya saya pun dulu saya susah nak faham yang ni. Agak susah lah, banyak kali jugalah. Tapi awak macam, saya rasa awak kena apply yang harga naik barang turun, harga turun barang naik. Okay. Kalau A ke C, awak nampak tak? Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Okay. So dia akan jadi dari bila A ke C, A ni harga 10 akan turun kepada RM6. Apabila harga harga RM10 turun ke RM6, ni turun. Apabila harga turun daripada RM10 kepada RM6, kuantiti diminta dia akan meningkat dari 12 unit ke 16 unit. Kalau awak perasan, kalau yang tadi harga naik, barang turun. Kalau yang ni, harga turun, barang naik. Betul. Betul lah. Harga turun, barang naik. Apabila harga turun, kuantiti diminta barang tu akan naik. So macam contohlah, awak suka satu kasut ni kasut mahal lah. Tapi bila harga dia contoh 400 lebih, kuantiti diminta dia tu 10 je. Maksudnya ada setengah orang je yang minta untuk beli kasut tu. Tapi apabila ada sale, contoh 200 sale tu, harga dia turun. So kuantiti diminta dia akan naik.
Awak faham tak yang tu? Okay. Okay. Ada tak yang tak faham yang nak saya repeat? Kalau ada, buka mic ke, emoji ke? Tak ada Okay, lepas tu saya akan, ini untuk keluk harga barang itu. Ini untuk keluk ni Ini harga barang itu sebab dia bergerak, line tu, apa namanya? Ini dia tak bergerak. Dia kekal tapi harga yang, ni yang bergerak. Inilah. So dia harga barang itu. Sebab harga itulah, ada faktor lah di sebalik harga tu. Okay. Kalau nak saya repeat, bagi tahu je tau. Okay, ini untuk perubahan dalam permintaan. Tapi ini keluk bukan harga barang itu. Ini lain daripada yang harga barang itu. Okay. Ni untuk keluk bukan harga barang itu. Kalau awak tengok dia ada D0, D0, D1, D2. Okay. D0 ni maksud dia asal. Dia memang duduk situ je. Tempat asal dia D0. Keluk penawaran dia tu macam tu lah. Disebabkan ini bukan harga barang, bukan sebab harga barang itu. So dia ada faktor, dia ada penentuan permintaan. So ini kan sebab harga barang itu. Sebab harga barang itu ni sebab harga barang tu naik, harga barang tu turun. Kalau bukan harga barang itu, harga tu tak naik, tak turun, dia kekal. So maksudnya ada faktor lain di sebalik harga tu naik, ada faktor lain sebalik harga barang itulah. Okey, ini contoh dia. Contoh dia harga barang lain. Contoh awak nak beli harga barang lain. Contoh awak nak beli apa namanya? Awak nak beli kasut, ikutlah kasut. Tak nak kasut lah. Apa Contoh awak nak beli buku ni. Buku A ni RM20. Tapi buku B ni RM30. RM30. So dalam hukum permintaan, lagi harga turun, barang kuantiti diminta akan naik. Apabila harga turun, apabila harga naik, kuantiti diminta akan turun. Betul. Okay, sorry. So maksud saya harga barang lain ni, ini barang penggenap, barang pengganti rasanya. Tapi dia tak dibuat lah kat sini. Saya rasa harga barang lain ni barang penggenap, barang pengganti. Ada tak form 5 kat sini? Betul tak? Barang penggenap, barang pengganti. Betul kan? Betul. Okay. Thanks. Kat barang penggenap, barang pengganti tu dia ada pedalaman pula sangat. Sekejap. Kalau saya boleh save, saya search lah. Tapi harga barang penggenap tu maksud dia, saya bagi tahu je lah kan kat sini. Barang ada hubungan antara dua barang. Tak, barang penggenap macam mana maksud dia tu? Tapi barang penggenap ni dia macam contoh printer dengan ink printer.
Kalau printer tak ada ink, kadang-kadang tak keluar kan ink. So macam tak tu lah kan. Abang panggil tak lengkap lah. Sebab tu dia panggil penggenap. Sebab dia saling melengkapi. Yes, kena digunakan bersama. Kalau barang pengganti, saya tak ingat sebenarnya barang pengganti ni. Tapi saya rasa barang pengganti ni dia macam daging dan ayam. Betul tak? Ada siapa yang tahu tak pasal daging dengan ayam pula, astagfirullahaladzim. Barang pengganti ni. Teh dengan kopi. Betul. Kena sih. Tak payah. Nanti saya explain balik. Okay, tak apalah. Nanti saya highlight dulu. Nanti kalau ada masa kita tengok balik. Saya nak tak okay. Lepas tu penentu permintaan. Yang kedua ialah cita rasa. Barang penggenap maksud barang yang perlu digunakan bersama dengan barang lain jenis. Yap, betul. Kalau daging tak ada, diganti dengan ayam. Boleh lah saya rasa. Dia macam tu tapi sebenarnya tapi barang pengganti dia hubungan dia positif, barang penggenap hubungan dia negatif. Betul tak? Itu nanti saya bagi tahu balik lah. Lepas tu untuk cita rasa, contoh penentu permintaan bukan harga barang itu ialah cita rasa. Contohnya kalau awak nak juga barang tu walaupun awak tak kisah lepas harga dia, awak okey je dengan harga barang tu. Maksudnya macam awak ada tengok satu bag ni, awak dah lama tengok, lepas tu astagfirullahaladzim. Awak dah lama tengok, lepas tu awak tak kisah dah dengan harga dia. So awak beli je. Itu maksudnya cita rasa awak. Betul tak? Saya rasa kalau awak nak further explanation awak boleh tahu tau. Okay. Lepas tu lagi satu musim. Contoh kalau bukan harga, ini kan keluk bukan harga barang itu. So harga dia tak bergerak. So kalau contoh masa tu musim salji, ramai nak pergi main salji. So musim salji, okay, ramai nak pergi musim salji. So ramai akan beli baju sejuk, betul tak? Ni macam ni lah, macam bila waktu raya permintaan terhadap baju raya akan meningkat. Betul. Okay. Terima kasih Diana Amanina. Help me a lot. Okay. Macam musim. Lepas tu lagi satu ini kalau saya move to the next point boleh? Pendapatan ni boleh kan? Lepas tu lagi satu penentu permintaan ialah pendapatan. Pendapatan ni maksud dia harga barang tu stay sama. Cuma kita dah ada gaji. Bila kita ada gaji, kita akan ada kuasa beli. Bila kita ada kuasa beli, kita nak beli something tu. Kita nak beli barang tu. Awak tertekan tu, dia tertekan tu. Dia tertekan. Okay, lepas tu ada yang faham tak pasal pendapatan ni? Faham cikgu, faham. Okay.
Lepas tu, next tu jangkaan harga masa hadapan. Jangkaan harga masa hadapan. Maksud dia, maksud jangkaan harga masa hadapan ni, jangkaan harga dia akan meningkat. So, orang akan ramai beli sekarang lah. So, penentu permintaan dia adalah jangkaan harga masa hadapan. Lepas tu last sekali dasar kerajaan. So maksudnya dasar kerajaan ni contoh kerajaan bagi subsidi ke, kerajaan bagi contoh Sarah tu pun Mai Kasih. Mai Kasih tu pun salah satu apa namanya, one thing about dasar kerajaan lah. Dasar kerajaan ni bila kerajaan adakan Mai Kasih tu, rakyat akan pergi beli dekat supermarket. Bila pergi dekat situ, banyak apa namanya guna dia bukan subsidi sebab bukan subsidi sangat lah. Dia sebenarnya subsidi tu pasal apa namanya, subsidi tu pasal apa yang rakyat bagi dekat, apa yang kerajaan bagi kepada pembekal. Okay, macam tu lah. Selalunya macam pengguna lah, hanya untuk pembekal. Sorry tau. Okay. Ada yang tak faham tak? Ke nak Faham. Kena bagi tahu balik. Siapa ni? Cikgu. Apa? Cikgu, boleh buat rumusan tak? Rumusan cikgu. Ya, Cikgu, rumusan. boleh Apa rumusan. maksud rumusan tu? Rumusan berdasarkan setiap tajuk ni. Harga barang lain kita rasa muslim dan lain-lain. Siapa boleh tak? Admin cikgu, saya boleh kickkan dia. Kalau boleh keep, tolong keep. Terima kasih. Admin dah pula. Rumusan dia, kelut permintaan ni ada dua. Kuantiti diminta disebabkan perubahan harga barang itu dengan bukan harga barang itu. So ada dua lah kat sini. Harga barang itu ni faktor kelut permintaan tu sebab apa panggil? Sebab harga tu. So macam contoh awak tengok harga ni, unit dia berkurang dengan bertambah sebab harga tu lah. Kalau kat sini awak tengok, unit dia bertambah, berkurang, tapi harga dia still je kat situ. Betul tak? Kat sini harga dia still kat sini, tapi yang ni ada harga banyak. So maksudnya yang ni harga barang itu, yang ni bukan harga barang itu. Kau okey tak? Faham cikgu. Okey. Terima kasih. Okey, faham. Okey, ini untuk penawaran. Ini untuk penawaran. Kak Aisyah nak tanya sini? Tak. Okey, ini untuk kelut penawaran. Kelut penawaran, sorry. Ini kelut penawaran dia SS. Kat sini kalau tengok dia punya hukum penawaran dekat sini, kalau harga meningkat, kuantiti meningkat. Kalau harga berkurang, kuantiti berkurang. Tapi hubungan dia
hubungan dia positif. Yang tadi negatif sebab harga berkurang, kuantiti meningkat. Okey. Bagi saya explain dulu Pengganti ke cikgu? Apa? Barang pengganti lah. Tak, ini bukan barang pengganti. Oh, nak barang pengganti tu ke? Ni penawaran. Tadi permintaan, ni penawaran. Kalau nak Faham. kalau nak saya sentuh pasal barang pengganti. Tak apa cikgu, teruskan je. Okey. Boleh cikgu. Sekejap aku sabuk lah. Don't try to present your screen because I'm here. Okey. Apabila harga RM6, ampahlah. Tak boleh. Kalau saya boleh klik, saya dah klik. Astaghfirullahaladzim. Ni hacker ke cikgu? Takut hacker lah cikgu. Ada yang masuk ikut link kot. Okey, apabila harga RM6, kuantiti dia 8. Kuantiti dia 8. Astaghfirullahaladzim. Kuantiti dia pada 8 unit. Tapi apabila harga meningkat daripada RM6 kepada RM10, kuantiti diminta dia ialah daripada 8 unit ke 12 unit. Untuk keluk penawaran firma sorry, saya teruskan lagi. Apabila harga RM10, apabila harga RM10 meningkat kepada RM13, kuantiti diminta meningkat daripada RM12 kepada RM16. Ini tunjuk hubungan dia positif lah. Apabila harga naik, barang naik, harga naik, kuantiti ditawar naik. Apabila barang turun, kuantiti diminta pun turun. This apply to, yang ni penawaran ni sebenarnya untuk pembekal. Permintaan ni sebenarnya untuk okay. Oh, ya ke? Sekejap Sekejap, boleh Saya rasa dah okey kot kan? Ke nak buat ni? Saya rasa dah okey kot. Tak masuk dah kot. Okay. Kalau penawaran ni dia untuk kalau penawaran ni dia untuk You remove me. dia untuk pembekal. I am back here. You remove me. Kalau diminta ni dia untuk pengguna. Pembekal tu masa firma. Pengguna tu untuk pengguna tu untuk kita lah. Kita mengguna barang tu. Why are you? I'm here again. Ini I'm here again. okey, kalau tengok dia punya macam ni. Dia punya ni macam ni. Dia punya ni maksudnya dari kanan ke kiri. Dia cerun dari kanan ke kiri. Kalau tadi permintaan dia daripada kiri ke kanan. Okey. Ini saya akan ajar pasal keluk penawaran pasaran. Ini keluk penawaran firma asli. Kalau yang ni keluk penawaran firma boleh. Kuantiti dia tawar. Keluk
Baik. Kuantiti ditawar, keluk penawaran ialah sekejap. Sabina balik sebelah boleh tak? Sabina balik sebelah. Dan apabila keluk penawaran pasaran ni, ini macam dia sama macam permintaan tadi, cuma beza dia ini penawaran ini ini A tambah B sama dengan C. So 8 tambah 5 sama dengan 13. Sama juga. Yang lain pun 10 tambah 9 sama dengan 19. 16 tambah dengan 14 sama dengan 30. Betul? Okey. Soalan pasal kuantiti penawaran, kalau ada soalan pasal penawaran ni, bagi tahu Ada soalan tak untuk penawaran ni? Cikgu, Saya kalau tak firma boleh tu macam mana cikgu? Apa maksud maksud firma boleh tu? Firma tu adalah kilang lah. Maksudnya kilang ni bawa keluar barang ni. Kilang ni pun bawa Ya, keluar barang ni. pengeluar. Yes, pengeluar. Yes. Pembekal, pengguna, pengeluar. Okay. Ada soalan lagi tak? Tak ada dah Saya akan move to next. Okay. Sekejap. Saya nak bagi perbezaan sikit. Kalau keluk saya akan lukis kat sini je lah. Kalau keluk penawaran, sekejap. Kalau keluk penawaran, dia cerun dari kanan ke kiri. Kalau keluk kalau keluk permintaan, dia daripada dia macam ni. D. So maksudnya ni macam ni lah. Kalau permintaan, dia daripada cerun dari kiri ke kanan. Kalau penawaran dari kiri, cerun dari kanan ke kiri. So dia macam ni lah. Dia akan jadi X. Ini kita akan belajar lepas ni. Just lepas ni. Okay. Ni. Okay, ni adalah keluk keseimbangan pasaran. Keluk keseimbangan pasaran. Tadi kita dah jumpa keluk penawaran. Keluk
permintaan. Lepas tu kita jumpa keluk penawaran. Lepas tu kalau dia bersilang, dia ada titik keseimbangan. Dia ada titik keseimbangan kat sini lah. Supply and demand. Apa? Okay, supply and demand. Bila ada titik keseimbangan ni, sekejap maksud dia keseimbangan dicapai tu kuantiti permintaan dengan kuantiti penawaran tu sama. Harga dan kuantiti keseimbangan dapat ditentukan. Maksudnya macam ni lah. Kalau kat atas ni, sekejap ni. Kejap Saya tengah cari macam mana nak explain. Okay. Kalau perasan, ini adalah titik keseimbangan dia. So maksudnya kuantiti diminta penawaran dengan kuantiti diminta permintaan ialah kat sini P kosong tau. Kat sini P kosong. So maksudnya harga permintaan dengan kuantiti diminta dengan kuantiti ditawar sama, iaitu P kosong. Tapi kalau yang kat atas ni maksud dia lebihan penawaran, yang ni lebihan permintaan. Kalau atas tawar, kat bawah minta. Kalau kat atas tawar, kat bawah minta. So maksudnya macam ni. Kalau dia macam ada kaitan dengan matematik form 4 ke form 5 yang Cikgu tak nampak. sekejap, saya share screen balik. Sorry. Kalau kat sini awak tengok, dia ada lebihan permintaan sebab dia ada kaitan dengan matematik bab apa yang ada garis-garis ni. Tapi saya tak ingat. Tapi ada kaitan sebab macam mana awak nak faham kesamaan linear kot. Ya kot. Tapi kalau tak relate kan pun tak apa, dia tak ada kaitan pun. Tapi cuma kalau awak faham bab tu, mungkin awak boleh faham yang ni, lebihan penawaran dengan lebihan permintaan. Okey, lepas tu kalau awak tengok, ini dia berlaku lebihan penawaran sebab yang ni lah. Sebab dia ada jumpa yang ni. Faham tak? Dia selalunya akan bagi macam table. Table tu dia akan bagi contoh lah nombor tu. Kalau kat sini contoh sekejap, saya buat 1, 2, 3, 2, 4, 6. So maksudnya saya akan buat kat sini lah. Saya buat Dua, tiga, 2, 4, 6. So selalunya dia akan bagi dalam table. Selalunya dia akan macam ni lah. Ni, lepas tu macam ni, lepas tu dia akan macam ni, macam ni. Lepas tu nanti kita akan gariskan. Selalunya dia akan bagi dalam table, tapi
Nanti kalau ada rezeki lagi, kalau ada tempat kosong saya akan fill lah kan. InsyaAllah saya akan buat kelas ekonomi balik sebab saya rasa banyak yang saya tak dapat backup hari ni. Ini ada, ini tawa, ini S, Allah. Ni S, ni S, ni D. Ni lebihan penawaran. Ini lebihan permintaan. Ini lebihan penawaran. So maksudnya bila tak sama tu harga cenderung naik. Kalau lebihan permintaan, kuantiti lagi besar, lebih besar, kuantiti diminta lagi besar daripada kuantiti ditawar. Harga naik sehingga mencapai maksimum, sehingga mencapai keseimbangan. So apabila lebihan permintaan berlaku, permintaan menurun, penawaran bertambah. Kalau lebihan penawaran, opposite dia lah. Dia ekonomi ni basically opposite je. Tapi susahlah sikit nak faham. Kalau macam ni, kuantiti diminta lebih kecil daripada kuantiti dia tawar pada suatu tingkat harga tertentu. So maksudnya kuantiti diminta ni akan kecil lagi daripada kuantiti dia tawar. Harga cenderung turun hingga mencapai keseimbangan. So permintaan naik, penawaran turun. Rasa macam tak komplit. Kalau ada boleh tanya tau. Check ke. Tak ada Kalau tak ada saya move to the next question. Kesembalan untuk stop bertengger. Betul. Saya pergi last lah ke anjalan harga. Ini keanjalan. Soalan dia pasal anjal. Ini susah sebenarnya nak explain yang ni. Saya rasa macam kena banyak masa lagi. Aduh. Oh, penawaran kita tak begini lagi. Yalah, saya sentuh yang ni dulu. Ini adalah perubahan dalam kuantiti dia tawar. Yang kalau macam tadi kita jumpa harga barang itu bukan harga barang itu untuk harga barang itu dengan bukan harga barang itu untuk permintaan. Sekarang kita jumpa untuk penawaran. So penawaran ni dia macam tadilah. Kalau A ke C, A ke B, A ke C, A ke C, maksud dia harga meningkat dari 10, harga meningkat dari 10 ke 13. So maksudnya harga meningkat. So untuk penawaran kan dia positif. So daripada kuantiti daripada 12 unit meningkat kepada 16 unit. Kuantiti ditawar meningkat daripada 12 unit kepada 16 unit. Kalau A ke B, 10 A ke B, A ke B, 10 unit ni 10 unit, harga 10 menurun kepada
RM6. Kalau dia punya hukum kan positif. So kalau harga turun, kuantiti pun turun. Kalau harga naik, kuantiti pun naik. So maksudnya P ke B 10, harga 10 menurun kepada harga RM6. So kuantiti ditawar daripada 12 unit turun kepada 8 unit. Faham tak konsep dekat sini? Kan? Ada soalan? Ada. Ada. Punca harga tu bergerak. Punca kelut tu bergerak. Sebab harga tu. Dia tak bergerak pun, cuma dia punya titik. So, satu. Kalau tengok, kalau dia ke kanan, maksud dia penambahan penawaran. S0 ke S1. Oh, saya tak sentuh lah buat ni dekat permintaan tadi. Tapi kalau S0 ke S1 maksud dia penambahan penawaran. Maksudnya ada faktor lah, ada penentu lah di sebalik penambahan penawaran tu. S0 ke S1, kelut beralih ke kanan. Kalau kalian stay je dekat S0 di S0 tu, lepas tu Okay. boleh tak kalau saya terangkan tapi tak ada skrin, sebab phone saya tak boleh, tiba-tiba tak boleh connect dengan internet. Boleh kan? Ke tak boleh? Okay. Boleh cikgu, boleh. Okay, kalau untuk penawaran, kalau macam tadi S0 ke S1 maksud dia ada pertambahan penawaran. Kelut akan beralih ke kanan, harga akan tetap, cuma
permintaan tu akan naik. Kalau pengurangan penawaran, S0 akan beralih ke S2. S0 akan beralih kepada S2. Ini kalau macam contoh dalam soalan, dia selalunya akan tulis S0 kepada S2. Keluk akan beralih ke kiri sebab pengurangan penawaran. Lepas tu, harga akan tetap tapi penawaran akan berkurang. Contohnya macam kalau harga tetap penawaran, kalau pertambahan penawaran, harga tetap tapi penambahan penawaran dari 12 unit ke 18 unit. Kalau pengurangan penawaran daripada 12 unit kepada 8 unit. Contoh penentu penawaran ni, harga faktur pengeluaran. Harga faktur pengeluaran ni contohnya bahan mentah. Harga bahan mentah nak naik apabila, macam contoh harga barang mentah naik, harga barang mentah turun. Apabila harga barang mentah turun, kita akan banyak macam keluarkan barang. Saya as penjual, bila saya jual kek batik, biskut Mary tengah murah. So saya akan borong biskut Mary. So saya akan keluarkan biskut Mary lebih banyak. Biskut Mary, kek batik lebih banyak. So maksudnya penambahan penawaran lah. Sama juga kalau pengurangan penawaran, harga faktur pengeluaran, kalau pengurangan penawaran, harga faktur pengeluaran saya naik. Contoh harga barang mentah naik. Harga biskut Mary tadi meningkat daripada RM5 kepada RM7. So saya akan jimat sebab saya nak untung. So saya akan mengurangkan pengeluaran saya. So kuranglah penawaran saya, jadilah pengurangan penawaran. Next, cuaca. Kalau cuaca, tambahan penawaran cuaca. Kita next lah, tingkat teknologi. Sebab saya tak faham sangat pasal cuaca ni. Kalau tingkat teknologi, maksud dia pertambahan penawaran, saya ada beli mesin baru untuk produce produk saya yang baru. So saya akan bila saya beli mesin, mesin tu akan bantu saya mengeluarkan banyak lagi barang. So penambahan penawaran. Kalau saya tak ada mesin, saya akan slow, dia punya pengeluaran tu slow lah. So jadi pengurangan penawaran. So macam contoh kalau ada soalan tanya, kenapa firma punya ni kurang? So maksudnya sebab tingkat teknologi saya yang kurang berkesan lah, contoh macam tu lah. Lepas tu jangkaan harga masa hadapan. Kalau penentu penawaran, jangkaan harga masa hadapan. Kalau penentu penawaran, jangkaan harga masa hadapan. So maksudnya harga pada masa hadapan, saya rasa harga tu akan, contoh kerajaan bagi pada pemahal, so dia akan kurang. Okay. Saya macam saya tak boleh explain lain. Saya cakap kalau saya explain, saya takut saya bagi salah informasi. Sorry. Lepas tu seterusnya maklumat pengeluar. Maklumat pengeluar ni maksudnya pengeluar ni nak tambah memang nak banyakkan penawaran, faham tak? So contoh firma ni memang nak 200 pengeluaran setiap bulan. So itulah penentu penawaran dia. Faham kan? Lepas tu last sekali, dasar kerajaan. Dasar kerajaan ni
Contoh kerajaan bagi subsidi kepada pengeluar padi. Bila kerajaan bagi subsidi kepada pengeluaran padi, pengeluar beras. Bila kerajaan bagi subsidi kepada pengeluaran beras, so diorang akan banyak lagi tingkatkan lagi penawaran, tingkatkan lagi pengeluaran beras, tingkatkan lagi kuantiti ditawar beras. Macam contoh juga kalau kerajaan tarik balik subsidi tu, kuranglah penawaran dia, kuranglah kuantiti ditawar dia. Okay, macam tu. Saya rasa that's all for today. Nanti saya buat next class untuk ekonomi, boleh ke? InsyaAllah Boleh, kalau cikgu. okay, boleh macam tu jangan lupa isi form tadi tau yang ada orang send tadi. Kalau ada nak buka kamera, buka lah. Saya nak ambil gambar. Jom guys, kita buka kamera. Cepat guys. Mana yang bising adik tu? Engkau ni, aduh lah. Okay. Ni semua. Bye guys. Bye. Thank Sekejap, you kita to tak tutup lagi. cikgu. Sekejap. Saya tutup kelas ni dengan tasbih kafarah dan surah al-Rasul. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Okay, terima kasih. Awanis. Ya? Saya koordinator kelas awak ni. Sorry tau, saya tak boleh nak apa ni, kick budak tu tadi. Tak apa, tak ada kapung. Tapi memang tak boleh keep. Saya suruh. Sorry tau. Tak apa. Sepatutnya boleh je, memang saya sepatutnya kick tapi ada problem tadi. Okay, thanks semua. Thanks Mother, thanks Auni. Thanks. Wouldn't be here. Thanks semua yang ada ni. Yang ada ni yang isi form tu tau. Okay, thanks.